tunjuk. Alhamdulillah, ya Allah. 10K. 10K. Hai guys, so hari ni kita dah jumpa pemenang untuk kereta misteri tu. Okay, baik. Hai, nama saya Muaz. Saya kebetulan berjumpa kereta ni pada pukul 2 pagi juga. Okay, so macam mana abang dapat cari kereta ni? Waktu tu tengah makan. Sambil makan tu saya dan kawan scroll lah kat TikTok pasal latest punya update tips tu. Kebetulan saya kenal jalan ni macam mana. Ni jalan saya balik kerja lah. Okay, so sebelum datang sini ada pergi cari tempat lain ke cari kereta ni? Saya jumpa kereta ni based on pure luck lah. Cara saya, kebetulan last dashcam tu saya nampak, saya macam kenal jalan tu. So saya cuba nasib, buka Google Map. Lepas tu saya pun just klik ikut pada location yang ada je lah. Dan kena nasib saya kat situ. Macam sama, saya pergi dan nampak kereta tu. Okay, semalam kan dengan kawan kan. So kenapa decide macam ajak kawan lah instead of sendiri je pergi? Rasanya lebih kepada sharing is caring kot. Abang nak dapat RM10,000 tu, apa abang nak buat dengan RM10,000? Saya akan spend dulu. Dan untuk bahagian saya akan fokus tu saya punya family lah. Akan spend to my wife lah. So apa perasaan wife boleh bagi tahu dapat jumpa kereta bijak ni? Dia pun tak expect lah yang saya jumpa, yang saya tahu jalan ni. Dia memang terkejut lah. Happy sangat lah dengan apa yang saya jumpa. Alhamdulillah. Okay, so saya nak awak check bank akaun awak. Check phone saya sekarang. Sekarang. Kita check. Ada ke tak? Ada. Ada? Ada dah. Alhamdulillah, tunjuk. Alhamdulillah, ya Allah. 10K. 10K. Wah, sudah kaya. Alhamdullah. Alhamdulillah, rezeki. Okay, so kalau bijak ada challenge yang lain, abang nak masuk tak? Semestinya salahnya kan. Okay, so stay tuned guys for next challenge.